sampai so kita tengah tunggu bag pula untuk collect bag kat sini. Bag tengah tak sampai lagi. Yeah, dapat bag. Jadi kita dah sampai dekat Don Mueang Airport and kita nak pergi naik train SRT Red Line untuk ke Bandar Bangkok. Finally kita nak cuba dia punya SRT Red Line ni daripada Don Mueang Airport. So selama ni, sebelum ni kita naik bas. So kali ni kita naik train dia pula. So by the nampak kawasan bandar di atas ni. So kalau korang nak naik ni, korang boleh bayar pakai cash. Dia ada pakai token yang bulat tu. And then ada satu lagi, atau pakai debit card ke credit card ke something macam tu, apa boleh. Lagi senang lah macam kalau korang tiba-tiba nak tukar fikiran, nak tukar tempat lain, so pakai credit card lagi prefer, lagi senang lah daripada pakai yang tu. Korang macam kalau korang nak turun, mesti make sure korang akan turun kat tempat tu lah. Next, interchange station walk Pisha Sri Mehetat, Ratchathani, BTS Green Line. 1 hour later. Ini kau kunci semalam. Semalam kau order green curry dan hantar red curry. Hari ni baru dapat green curry. Kalau dah ada udang putih tu dengan air cair. Dah ada dia untuk kita punya lunch. Kat roti ni. Cafe. So finally sampai juga kita dekat Bangkok. So dah check in. Sepatutnya aku check in pukul 2. And then tadi aku letak bag kejap, and aku pergi makan kejap. Lepas tu kita orang baliklah hostel sebab sepatutnya kita orang check in pukul 2. Tapi kita orang pergi dekat hostel sebab kita orang nak pergi ambil power bank je sebenarnya. So tak jangka pun kita orang dapat check in awal lepas daripada balik daripada makan tu. So kita orang tu check in, masuk bilik and makan, mandi, and then sekarang nak keluar pergi jalan-jalan, survey apa yang patut dekat Bangkok. So jomlah kita jalan. So sekarang kita on the way nak jalan-jalan dekat Bangkok. And by the way, dekat sini suhu sangatlah panas. Kau boleh rasa terbakar kulit kau. And by the way, kau kena pakai juga sunscreen kalau datang sini. Dengan kat sini kau tahu lah, dekat KL pun jam, kat sini apatah lagi. Kita ada dekat stesen Ratchadewi dekat area hotel je. Dekat area hostel.
So on the way nak pergi Siam, cuci mata. Tengok apa yang ada dekat Siam. Tengok. Bao giờ xin được coffee chén? Coffee chén. Đúng rồi, lên hết. Đấy.เอาเป็นกล้องหน้านะเอาดีกว่าFirst day dekat Aj, then kau pergi dekat job fair. Kau tengok dekat job fair sekarang jadi macam mana. Banjir, Mat. Banjir. Kita orang main air ni. Datang Bangkok kau pergi beli telefon baru, Mat. Pergi beli kepala charger je. Dapat 790 baht. So ni boleh pakai dekat Thailand. Babi. Bukan yang kecil, boleh yang besar boleh. The next morning. Covid. Terima kasih.
Buat makan. Rasa dengan extension sponsor. Hari ni makan ke sana double dengan cek kaki. Yang ni makan roti telur dengan teh tarik juga. Roti dia tahu dia roti tiga. What's this for? Tak nak cucuk. Inovasi. Tak pakai garpu kalau seperti ni. Mesti dah mamak buat ni. Oh. Hilang identiti. Kita bawa pasal. Satu-satu. Supaya nak jaga the quality. Tak ada. Dengan makan powerhouse. Kita pun ada dua. Dia nak jaga quality kot. Soalnya Apa? mahal. Okay? Betul lah, kita dah tarik tak? Satu pinggan tak dua itu. Tak berapa. Nanti tak punya nak pakai pinggan. Ini pinggan bukannya yang dia campak ke hampak tu. Tak apa siapa beli. Tak boleh nak tarik. Nampak kelakar. Punca masuk mall sebab nak Arkon Mall Chatuchak bikin market panas gila. Malam-malam kita makan roti canai dapur Look at the design. dengan So start cool. mana So kat classic. tepi jalan. So bandar sangatlah busy malam. Jom kita makan. Second day semalam kita pergi Chatuchak. So kita beli ni rantai ni. This one 350 baht. So rantai ni. And lepas tu kita pergi dekat depan dia, kat opposite Chatuchak. So kita pergi dekat Bangsu Junction. Apa benda entah. Itu kebanyakan jual baju-baju vintage, baju-baju bandar. Kat situ banyak. So itu aku beli stiker. So stiker dia comel stiker gambar kucing. Ni gambar stiker yang comel lah untuk gambar kucing. So yang ketiga aku beli t-shirt. Dua t-shirt dekat Union. Warna ni, warna green. And t-shirt warna baby blue. Harga dia 120 baht untuk satu. So dua jadi 24 ringgit. 124 baht. And then yang ni aku beli dekat Job Fair. Yang second. Yang ni kat kedai lain mahal. Aku beli dekat situ baru 100 baht.
Kisah comel kan? Dekat Joke Fair. Joke Fair yang ada kasar tu. Aku tengok nama Demerit apa benda tu. Joke Fair tu. So ini dia punya bag. Saya sekarang trend diorang pakai dekat bag diorang. Lagi banyak patung ni dekat bag. Lagi macam tak tahulah. Tapi kalau bagi aku letak satu pun dah cukup. Kalau tak ramai banyak-banyak macam serabut sikit lah. Penuh satu bag kan dengan patung-patung macam ni. So ini semalam aku beli.